Hai, welcome to The X Editor bersama saya Kifi Razak. Bila dunia sibuk menilai, kita di sini mendengar. Ini bukanlah sensasi tetapi realiti. Kita akan bersama dengan insan yang jatuh bangun, yang mempunyai kelukaan, bangkit, berjaya dan boleh dijadikan inspirasi untuk semua. Saya bawakan bersama anda seorang tetamu istimewa. Merupakan sahabat saya. Beliau seorang producer, seorang usahawan, seorang selebriti dan semestinya tengah sensasi. Kita bawakan Betty Banafi. You are welcome, Betty. Hello, Kifi Razak. How are you? I'm good. Thank you so much for your time today. I tahu you buat ni semua kerana I. Because I love you, baby. Thank you so much. I love you, baby. Itulah Betty yang saya kenal. Dia juga punca segala-gala apa yang terjadi pada saya sekarang. Betty Banafi. Betty. Yes. Kita dah kenal lama. So, bila I jumpa you kali pertama, you tahu kan I tanya soalan apa? Kenapa you nampak cantik sekarang? Kenapa you nampak kurus? Dan soalan ketiga I, bila Betty Banafi? Yang isu tu tak habis lagi. Dah ada ke yang ni? Betul tak I tanya you benda tu? Betul. I tak tanya isu dulu tau. I tak tanya isu sebab kita ni kawan baik, tak naklah tanya isu dulu. So kita tanya benda tu. Jawab sekarang Betty. Sebab I tahu jawapan you. You cakap kat I, ada ke orang nakkan saya selama saya duduk naik tangga, turun tangga dengan beberapa kes? Betul? Ada korang nak ngaku dengan masalah kekusutan ni. Naik turun mahkamah tak berhenti every month. Mungkin ada? Mana ada lelaki yang nak tak ramai lelaki yang begitu, Kifi. Tahu ada Pak Arab yang nak. Kalau dia mana ada Kifi orang lelaki yang nak tambah lagi kusut. Mana ada lagi kalau I muda tak apa. Kita dah berapa umur kita. Tetap umur aku tetap 28 tak naik. I faham. You tak bergerak daripada dulu? I tak bergerak 28 tak naik. Tapi siapa yang nak kita sekarang ni? Yang nak kita semua kalau boleh kita nak yang muda lah, pening kepala. Faham? Yang dulu pun muda juga. Tapi kalau ada jodoh lagi? Kalau ada jodoh, kalau betul-betul inilah takdirnya Allah nak berikan rasa nikmat cinta, nikmat kasih sayang, nikmat ketenangan, nikmat rahmat Allah, why not? You terima. Why not? Okay Betty, I nak tanya. You kurus sebenarnya tadi. Yang soalan itu tak jawab lagi. You kurus disebabkan penderitaan yang you lalui sekarang atau you memang diet? Dah agak haru cendaga pula. Dah tahu bertanya pula si Kifi ni. Cuba you berada di tempat I. Dengan keadaan anak 2 orang. Yang satu hyper. Yang satu pula jenis yang confrontation. You dengan kerja, dengan masalah yang menimpa setiap tahun, setiap hari, setiap bulan. Bermain dengan pedang, melawan sana, melawan sini. You rasa you ada masa tak nak makan? You rasa ada nafsu ke? Ada muasa ke untuk diri? Fasa kehidupan you tu membuatkan you kecut? Fasa kehidupan tu membuatkan saya menjadi lebih matang, lebih bersikap masa depan, memikirkan masa depan anak-anak yang nak membesar ni. Whether membesar dengan hidup ibu sendirilah, dengan berada bersama ibu tanpa ayah. Jadi I have to think the future, I have to work out, I have to plan, and whatever I plan tak semuanya menjadi. Ada yang jadi, ada yang tidak. Tapi we will never give up. We keep on moving every day dengan doa, dengan usaha, dengan apa, and we never give up. Kalau satu ayat yang boleh you katakan tentang fasa kehidupan you sekarang, satu ayat Betty, apa you boleh katakan? Bertambah matang dan bertambah berkeyakinan. Dan bila I call you untuk hari ini bersama dengan saya, The X Editor ini, apa niat dalam hati you sebenarnya? To be honest, Kifi, it's because of you. Because I want to support you. And you are the first program that I pergi. Even though I dapat banyak panggilan program-program lain untuk datang, tapi you are the first one. That's why I cakap besok. You kata cepatnya Bet. Sebab kalau tak, you tak jadi rasmi program pertama yang I pergi. You akan jadi program lain yang I pergi, yang I dah janji. So I kata besok. That's why I make you make the most, paling secepat mungkin. As soon as possible when you talk to me, I said besok. Cepatnya.
Because I want to be the first person in your program. Thank you so much. I really appreciate it. I love Thank you. Mungkin kita tak bercakap tentang kasih sayang persahabatan kita 20 tahun lebih sebenarnya. Dan okay, kita tak kisahkan tentang kita. Tapi it's proven that I sayang you. It's proven, Kifi. Alhamdulillah. Macam mana pun hangsuangnya mulut aku, but you know that I bercakap daripada hati, I ikhlas. Dan I tak suka berpura-pura bila I bercakap. Betul. I coming from the heart. Okay. Yep. Kalau yang tak mengenali Betty Banafir ni, susah ke nak jadi Betty Banafir? Dan sukar ke perjalanan you untuk menjadi Betty Banafir? Daripada awal you kenal I sampai Loni, Fifi, daripada awal sebelum I masuk dalam bidang ni sampai ke bidang ni, sampai keluar dan sebagainya, I will always be the same Betty Banafir. Ya. Tak ada sedikit pun yang akan mengubah. Apa pun yang terjadi, apapun kepopularitaan yang melanda pada suatu ketika dulu, tapi bagi I tetap Betty Banafir sentiasa humble. Yang kalau nak naik angin, kalau nak apa, macam biasa je I. That is me. Tak ada nak berpura-pura depan orang. Because I like to be myself. Kerana itu I mencari lelaki yang mencintai true love. Tapi Allah kata apa? Aku lagi pandai daripada engkau. Kau ingat kau pandai sangat memilih pasangan hidup? Aku lagi pandai. To that extent, I boleh tahu lelaki, I boleh tahu ikan dalam kolam jantan atau betina, tapi bila pasal lelaki pun I tahu, tapi bila pasal jodoh Allah kata aku lagi hebat daripada engkau. Jadi I punya analisis tentang jodoh yang I nak cari true love lah apa, semuanya Allah lebih berkuasa. Allah yang maha menentukan, kita hanya merancang. So di sini baru I fikir, dulu waktu I muda, I tak nak laki orang, I tak nak duda, I tak nak ni, I tak nak itu semua. I nak single man. I don't want to rampas dan sebagainya. Tapi at the end of the day, I lupa yang Allah mengatakan jodoh, mati, rezeki adalah rahsia aku. Jodoh yang keberapa sekalipun, rahsia aku. Kalau kau ditakdirkan berjodoh bini keempat, bini ketiga, bini kedua, bini ke-1 sekalipun, kalau Allah kata itu baik untuk engkau, baik untuk engkau. Yang baik itu akan memberikan kau ketenangan, akan memberikan kau akan kasih sayang dan rahmat Allah. 3 benda kita dapat dalam hidup kita, tak kira lah kita ni bini yang keberapa sekalipun, itu sudah nama jodoh. Maknanya pasangan itu membuatkan pasangannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya, menjadi lebih ke hadapan, lebih bahagia, lebih yakin yang kehidupan itu adalah pasangan yang baik, yang sering support to each other, yang tidak ada merasa kecemburuan di antara mereka. Now I akur, Allah lebih menentukan, kita hanya merancang. Jadi apapun perjalanan di depan I hari ini, apa pun yang akan terjadi, kalau memang ada jodoh, insya-Allah tak ke mana. Tapi Betty, sejak I mengenali you lah kan, I jarang tengok you. Tak tahulah air mata you simpan takung dalam mana ke. Selama I kenal you, inilah dia. Dalam apa masalah you handle sekalipun cabaran yang you ada, tapi you maksud Kifi tu kenapa Betty tak nampak di mana kesedihan you tu menutupi kesedihan tu? Di mana air mata you sebenarnya? Betty berpegang pada satu prinsip, Kifi. Apapun masalah yang kita alami di dalam akal minda fikiran kita, kalau kita dapat sembunyikan dengan senyuman, Kifi, kita punya akal tertipu dengan gerakan tubuh kita. Jadi kita punya kesedihan tu akan hilang. Automatik, kerana we are what we think. Kalau kita feel sad, it will be sad. Bila kita sad, ia akan mengeluarkan hormon-hormon yang tidak diperlukan oleh tubuh untuk menjadi sihat. Jadi buat apa kita nak mengeruhkan lagi keadaan organ kita? Cukup. Sebenarnya, why I said this? Because kita kena sentiasa bersyukur. Apa saja dugaan yang Allah kasih ni pasti ada hikmahnya. And we always try to membaca apa yang Allah beri ni. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Kita kena redha. The moment kita redha, kita akan rasa nikmat. Every time. And another thing that I try to hide my kesedihan, supaya otak I tak berfikir dan tidak cemas memikirkan masalah, I always looking forward to do charity, looking forward to go enjoy whatever things that I can give. Either give money, or give tenaga, or give pendapat ke, I will contribute.
For me, if I can ringankan beban seseorang, InsyaAllah Allah boleh ringankan beban I. This is always, I believe that. Always, always, always. Because dalam kehidupan ini tidak akan berhenti dugaan sampai kita mati. Jadi kita kena always ready and be prepared to face the challenges is coming. That's why kalau Kifi tahu, I sendiri pilih nama Layar Sutra bersama sahabat I sebelum ni. Bila I tengok Layar Sutra, kita ni seperti di atas layar tau. Layar. Kita ni ikut arah angin. Kemana angin akan bawa kita? Ke ombak mana? Jadi kita kena sentiasa bersedia untuk menghadapi segala cabaran dan dugaan. Dan benda itulah yang membuatkan kita kuat hari ini. Bila kita kuat, kita tak mudah untuk jatuh. Untuk lemah. Sebab tu kalau you tengok ada buku La Tahzan. Apabila you baca buku Jangan Kau Bersedih, kenapa Allah nak kita bersedih? Supaya kita menerima takdir, kadar dan kadar kita. Dan supaya badan kita kuat, soul kita kuat. Apa akan jadi apabila soul kita kuat? Susah anasir-anasir hitam nak masuk dalam tubuh kamu. Apabila soul kamu kuat, anasir hitam ke whatsoever, benda jin ke whatsoever, susah nak masuk dalam badan. Jadi kita kena sentiasa kuatkan minda, kuatkan semangat, kuatkan hati. Dengan nak kuatkan makanan hati kita adalah soul kita adalah zikirullah. Zikir Allah, Al-Quran, solat. Supaya soul kita tu kuat, dapat tanah dalam hati kita ni kuat mencengkam pokok-pokok yang rimbun. Masya Allah. Sehingga hati kita menjadi tenang. Ya. Dan dalam keadaan you sekarang ni, you masih membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan you. Itu yang membuatkan I kagum. Rakan-rakan yang mengalami masalah rumah tangga atau sebagainya, tapi you ke hadapan untuk bantu mereka. Kifi, perkara benda yang bak kata orang tu tangan yang senang berbagi, hati yang ingin menolong, itu dia harus dipupuk dari kecil, dari dulu. Maknanya kalau ada orang hati yang keras, maknanya soul dia tidak subur. Apabila soul dia tidak subur, maka orang itu harus lembutkan hati dengan berdoa ke, dengan usaha ke, dengan mendekatkan diri dengan charity ke. Mungkin hari ini berat tangan tu nak keluarkan duit dalam kocek, nak memberi, ini berat. Tapi apabila kau selalu, Ya Allah, kau lembutkanlah hatiku ini, Ya Allah, untuk berbagi, Ya Allah. Kau ringankanlah tangan aku untuk berkongsi, Ya Allah. Minta dengan Tuhan supaya kita ada hati yang sebegitu. Apabila kita ada hati yang sebegitu, apabila kita akan mendapat ketenangan jiwa yang subhanallah. Will make your life change, a big changes in your life. Whatever happen, can you imagine that I have to face? Bila orang mengadu dengan I, dia punya masalah dia kecil bagi I, tapi dia buat macam sangat serius. The moment I said, jangan look up. Always look down. Ada banyak lagi orang yang lebih teruk masalahnya. Kalau kau look up, kau kata, kenapa orang tu ada kereta besar? Kenapa orang tu ada rumah besar? Kenapa kau takkan bersyukur? Kau tengok orang yang look down, ada orang lebih teruk daripada aku. At least aku better sikit daripada dia orang. So you akan jadi kuat. You akan tabah. You akan ada masa untuk berfikir jalan keluar mencari. Sebab setiap masalah yang Allah kasih tu, Allah janjikan jalan keluarnya. Seperti mana penyakit. Allah kasih penyakit, Allah janjikan remedy. Remedy coming from where? Kita minta dengan Tuhan. Tuhan akan guide kita mana remedinya. Termasuk dengan masalah kita. I pun ada masalah I yang teruk dah lah, jatuh di tipe tangga. Daripada I bercerai sampai I nak membina empire balik perniagaan dengan kena tipu dengan orang fitnah kita, dengan perniagaan tak dibayar, dengan perniagaan ditipu dengan macam-macam lah, dengan anak pula masalah psikologi, dengan non-stop tembakan daripada bekas suami bertahun-tahun, 7 tahun, nak masuk tahun ni ke-8, anak-anak yang dihasut sampai anak-anak sendiri rasa lemas dan sendiri tak nak, mami I don't want to go, I don't want to. Jangan, mami kena committed nanti, pergi nak, nanti mami kena committed to the extent. I fikir balik, aku ni ibu, aku ni harus memastikan keselamatan anak aku. Why must I leave my anak tempat yang tak selamat? So when my anak confident dengan apa dia tak nak, okay, anak yang ni masih mahu, anak ni pergi. Anak ni tak nak, betul you tak nak, okay, ikut lah. Buat report polis. So I make sure anak yang nombor 2 ni sampai dia kembali, mami, I don't want to go to daddy's house. Daddy lied to me. Now you know. So I don't have to seriously explain, hardly nak bertungkus lumus nak explain ke anak. So mereka sendiri yang dapat rasa. Budak-budak rasa tak tipu.
Sebab I ajak anak I untuk rasa dan cakap jujur. Jangan simpan. Because if you simpan, dia akan jadi manusia yang pendendam. Dia busuk hati. I kata jangan. You have problem, you speak out. You ada rasa sedih, you tell them. You make me sad. Why you make me sad? You hurt my feelings. Tell them you hurt. Tell them that you feel hurts. I ajak I daripada kecil. Anak I juga jadi mangsa bully di sekolah. I have spoken to the guru besar. I have spoken to guru counselling. Tapi bila cikgu guru besar, counselling tak dapat handle anak I pindahkan sekolah anak I. Tak apalah, biarlah I berkorban. Masalah yang I lalui ini, macam-macam bila I tengok orang lain takkan, bukan cakap semua, mungkin ada orang lebih betul daripada I, tapi apa yang orang yang datang pada I ni, masalah tidak seberat masalah I. Tapi sebab apa? I tak rasa berat because I selalu mencari jalan keluar untuk masalah orang. Jadi I tak fikir masalah I sangat. I fikir Allah ada, nanti Allah selesaikan. Sebenarnya apa yang berlaku yang melambatkan sehingga 7 hingga 8 Ini tahun? tahun yang ke-8 lah, 7 tahun lah. Proses itu. Mungkin pada orang yang tak tahu, 8 tahun tu kenapa? Apa yang berlaku sebenarnya, Betty? Kenapa terlalu lama mengambil masa untuk selesaikan masalah ini sehingga kan melibatkan anak-anak? Ni because of hadanah lama Hadanah sangat lama daripada tahun 2000. 2019 I cerai. So 2019 akhir dia file. So kita punya proceeding mahkamah kita ni yang lama kerana hakim sendiri cakap dia ada KPI untuk menyelesaikan masalah. Tapi masalahnya apabila bekas suami ni dia suka tukar-tukar lawyer. Bila dia tukar lawyer, kita have another date. Bila masuk mahkamah, lawyer tarik diri, tukar date. Jadi itu yang makin panjang. Lepas tu tak cukup dengan tu pula, dia nak tunggu anak tu besar, umur 9 tahun dengan, tak silap budak lelaki 9 tahun, budak perempuan 10 tahun apa, something like that. Because dia nak anak buat keputusan di mahkamah. Jadi dia drag. Sementara hadanah nak berjalan ni, tapi dia masuklah interim court order, dia cabarlah masukkan orang tua dia dalam court, dalam I punya court interim order, So, dia masuk komitel 1, komitel 2, komitel 3, komitel 4, komitel 5. Lepas tu dia masuk tu salah. Dia masuk, setiap file yang dia masuk tu, di antara file-file yang masuk tu, ada yang cara filing tak betul. Bila kita cakap dengan hakim kata, buatlah bantahan. Wah, kena buat bantahan. Bila I pandai kat lawyer, buat bantahan kena bayar. Berapa? Sekian. Semakkan kena bayar sekian. Lanjutan tempoh kena bayar. Lanjutan tempoh kena bayar. So, semua benda yang kalau pihak sana buat salah, sengaja disalahkan, kita cakap benda ni salah, cara tak betul, hakim suruh kita buat. Suruh kita buat bantahan, semakkan, lanjutan tempoh. Bukannya hakim boleh terus buat dekat dia punya mimbar untuk, okey, awak memang masukkan file ni, saya keluarkan file ini daripada mahkamah. Tak, hakim tak buat. Jadi saya fikir, wah letih lah kalau macam ni. Saya tak rasa banyak ibu tunggal akan bertahan macam I. Saya rasa banyak ibu tunggal yang tarik diri daripada mahkamah ni. Sebab proses mahkamah tu memang kena ikut prosedur mahkamah lah kan. Tapi apabila ada manusia-manusia seperti peguam-peguam ni yang nak panjang-panjangkan cerita ni, tak ramai ibu tunggal yang akan bertahan di mahkamah. Kerana keuangan, kerana masa. Saya je nak pergi ke Shah Alam 1 jam. 1 jam lebih. Macam yang baru-baru ni, Kod Mahkamah Rayuan. Punyalah lama tunggu date Mahkamah Rayuan. Dah lah seminggu tu Isnin, Selasa, I ada mahkamah lain. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, I mahkamah ni. Hari Khamis Mahkamah Rayuan. Tak turn up pula peguam bekas suami. 2-3 jam tunggu dekat mahkamah. Kenapa tak start lagi? Tak tahu bilik pendaftar kata, lawyer pagi tadi tarik diri last minute. Hakim bila dengar lawyer tarik diri last minute, hakim mengamuk. 3 hakim Mahkamah Rayuan kenapa tak hormat mahkamah, datang ke atas ke whatsoever ke, tak ada, dia buat sesuka hati dia je. Macam itulah yang I rasa. Mahkamah Syariah ni macam I rasa macam lawyer tu boleh buat sesuka hati je. Lepas tu yang akhiran, kawan I British juga masuk Mahkamah Malaysia. Dia dekat London. Dia cakap dengan I dekat London, Betty. Dia British kan. I kat London, pukul 3 pagi Mahkamah Malaysia, 3 pagi waktu London, I tetap kena hadir dekat Mahkamah Malaysia online. How come your ex-husband never appeared? Tapi bila kita ajukan kepada hakim, lawyer pula beta, cannot. My client, anak guam saya kena bekerja siang. Dalam hati I, dia IT. Walaupun bila hakim kata bagi date ini, tak boleh. My client tak boleh datang date ni because dia ada training.
I cakap dengan lawyer, I tanya yang Arif, minta surat training dia ke, bukti yang dia memang tak boleh buat. Tak nak, tak kasih pun dah peguam dia until today. Jadi itu sebab lama. Bila nak buat date ini, I ada training. Lagi-lagi bila tak nafkah. Sebab I file satu je. Nafkah je I minta. Itu pun I file bila? 2 tahun yang lepas. 2 years ago. Because I tengok aku tak minta nafkah ni, kau duk tembak. Letih aku ni. Macam mana aku nak fokus sekolah anak? Macam mana aku nak fokus kebajikan anak? Nak fokus kerjaya aku lagi. Nak kasih makan anak. Nak bayar rumah, bayar kereta, bayar perniagaan, bayar gaji-gaji pekerja. Tak boleh diam ni. Asyik kena tembaknya. I have to do something file anak tu lah yang dia lagi mengamuk. Dia suruh I tarik balik file anak tu. I kata tak boleh. Dan I ada baca, you kata lepas usia anak berapa tahun, nak ambil lah. Sebab you memberi dia didikan agama yang cukup. Tahun 2020, I ada cakap dengan dia. Sebab 2020 dia datang Malaysia. I kata waktu 2020 PKP, dia kan IT. IT boleh kerja di mana-mana. Di rumah dan sebagainya. So dia datang kat Malaysia, I cakap dengan dia. I kata, why lah you nak masukkan dalam court? Kita tak ada masalah. You nak tengok anak anytime I kasih. You nak jumpa anak anytime I kasih. I tak ada masalah, tak payah masuk dalam court. Dia cakap dengan I, kau jatuh. Jatuh pula sumbang 1.5 juta. Itulah. Boleh. Tak apa, maknanya ada satu jodoh datang insyaAllah. Nak bagi aku sumbangan yang besar insyaAllah. MasyaAllah. Siapa agaknya? Adalah tu, Pak Arab mana tengok usia tu. Masa dia jatuh pula. Okey ke tu? Okey. Lepas tu, I cakap dengan dia, you masuk hadanah, dalam affidavit you tak cakap pun yang you nak jaga anak, kata. So, siapa jaga anak, kata? I kena jaga anak kan? So, you nak full custody. You nak ada power. Maknanya, kenapa you nak ada power? Supaya you boleh buat keputusan. Mana anak tu boleh pergi, mana anak tu nak ikut you suka hati, nak ikut I suka hati. Abang tak boleh, kita ada undang-undang. I pun manusia, ada hati dan perasaan, dia kata. If like that, why not you ambil anak-anak sekarang? Sebab I dah penat dah waktu tu. Dia masukkan saman, waktu tu ada 3 saman waktu tu. Baru 3 saman. Ambil anak ni. I nak kahwin lagi. You ambil anak ni, I kata. Itu yang penting. I nak kahwin lagi. I kata, I nak kahwin lagi. You ambil anak ni, ambil. Dia tak nak pula. No. You jaga anak tu. Habis kenapa you saman? You let me put the foundation agama dulu. Sampai umur 18 nanti, di universiti you ambil. Tapi you nak jumpa dia, anything datang Malaysia. You ambil, you bawa dia pergi vacation kat Malaysia. Not the big deal. But jangan bawa keluar negara dulu. Macam itu kan dia. Kenapa tak bawa keluar negara? I bilang, I dengan you pun tak boleh bercakap. Kita macam kucing dengan anjing. Macam mana nak bagi you bawa keluar negara? Nanti masuk ke Amerika terus law Amerika. I tak boleh. I know you, Bruce. I said, no. I cannot trust you. I will let you meet the children. Not a big deal. And I terbukti. Selama 7 tahun, ada you nampak anak I kurang ajar dengan lelaki I. Selama 7 tahun, anak I boleh merangkul mak dia, bapak dia. Ayah cakap dengan anak I, your father loves you. You got to accept your takdir. Your takdir is like this. Don't compare yourself with other girls. Why did you got a daddy? I don't have a daddy. Sampai anak I pernah suruh I kahwin lagi. Kahwin dengan siapa-siapa je yang dia jumpa. Dengan staff I pun suruh kahwin. Dengan pekerja I. Kenapa mama tak nak kahwin dengan dia? Jadi kau okay ke? Why you want daddy so much? I said. We don't need daddy. So, what? I want daddy. Daddy in America. But so anyway, I selalu cakap dengan anak I, it's okay, accept your takdir, mami and daddy cerai. Jangan minta mami. Sebab dalam kehidupan, kita tidak dipaksa oleh Tuhan untuk bersama dengan pasangan yang toksik. For me, he's toxic. But for you, he's your father. You must love your father, you must hormat your father, you jangan kurang hajar your father. I always remind them. If you kurang hajar your father, I takut you dapat suami macam I kata, but do not have that, I said. Always forgive your father, doakan your father dapat hidayah, that's all. Amin. Tapi bila kita tengok video yang viral tu, bila adanya banyak komen netizen dengan dia orang kata, dia orang komen, siap bawa kamera kan. Lepas tu bila you tengok pula anak-anak you buat live ke, apa yang you boleh katakan? Kifi, sebenarnya Kifi, kejadian ini dah berlaku lama Kifi. Sebab kalau you perasan, I tak suka kontroversi, I tak suka buka aib, dan I tak suka jaji cerita orang dekat social media. Sebelum I buat ni Kifi, I dah 1000 kali lebih warning dia.
Daripada sebelum I cerai. Don't do that. If I go to the police station, the whole Malaysia will know. I always remind him, tapi dia tak peduli pun. Even dekat mahkamah. Waktu I nak cerai, mana ada orang tahu. You pun tak tahu. You were in my house. The day before I balik ke Johor untuk cerai. You were in my house. You berita ke Johor. Betty tak cakap pun nak cerai. I don't. Tapi this thing, I cakap dengan dia, jangan sampai orang luar tahu you apa you buat kat I said. Nanti tak tahu pasal, you tengok apa jadi. Dia sendiri datang bawa bala malapetaka. Bawa kamera. Orang tua sampai polis kata, kenapa? Dalam court interim order, you dengan your ex-husband. Kenapa mak bapak dia sibuk-sibuk bercakap dengan anak? Sepatutnya kasihlah kamera tu kat bapak dia. Dia lah yang pujuk anak dia. Why anak dia tak nak pergi dekat dia? Sedangkan anak dia selama ni nak je pergi rumah atuk nenek. Tapi why mereka merasa tak suka lagi? I tak pernah hasut anak I. Kalau nanti I akan keluarkan video kat mahkamah. Waktu anak I datang kat mahkamah untuk buat terima nak pilih mak dengan bapa, anak I still boleh peluk atuk, boleh peluk nenek. Tak ada masalah. You know, tak ada masalah kita. Sebab I tak pernah melarang anak I untuk peluk atuk nenek dia. Itu atuk nenek. I sendiri nak dia ada atuk nenek. I nak dia rasa. Tapi jangan negatif lah. Jangan negatif. Kesian budak-budak ni membesar. Sebab budak ni dah hari-hari mengadu dengan I. I tak sukalah ni, I tak sukalah itu. Dia suka cakap buruk-buruk pasal you depan I. Dia tak tahu ke I ada perasaan hati daripada I. Kata, tak apa. You tutup telinga you cakap apa? You cakap, no, I do not want to hear that. I am just kid. I do not want to hear that. Keep on saying that script. Memorize that script, I kata. So, I ajak anak I macam mana nak menanggani negativity tu. How to tanggani this thing. Supaya dia nak pergi rumah sana. Nanti dia tak nak pergi. Hari ni tak nak pergilah. Dulu I selalu pujuk. Bukan I tak nak dia rasa tak ada. Tak ada kasih sayang daripada atuk dan nenek. But I can see your daughter is more like you. Petah bercakap, berani. And your son pula hyper. Itu betul. Hyper. Kalau tak hyper, mata I tak tercucuk pun dengan Lego. Ingat tak dulu I tercucuk anak I? Sebab dia terlampau hyper dengan muka I bercakap. Sebab dia kalau bermain tu kasar. Sebab dia hyper. Tapi dia bijak. Tak tahulah dia ada autism ke apa, tapi tak rasa ada autism, tapi dia hyper lah. So sampai ke tahap sekarang ni, you rasa kesian tak dengan anak-anak you yang terpaksa hadapi keadaan mak bapak ni punya masalah, tapi anak-anak juga kena terbias untuk menanggung semua benda yang berlaku ni. Tu sebab I cakap dengan my ex, go get married. You go get married, start a family and raise your own children from day zero. Then you understand perasaan anak-anak. I sampai takut anak-anak terasa tak ada masa. Because I memang tak ada masa. Anak-anak membesar dengan pembantu rumah I balik waktu malam aja. So macam mana nak ada kat rumah? I'm not suri rumah tangga. Sebab itu bila JKM datang, JKM kata yang I dera pembantu rumah. Sebab statement anak I mengadu kat bapak dia, sebab anak I happy tau. Waktu Julia tak nak pergi rumah sana, sebab Julia interview untuk sekolah menengah, bapak dia sudah lavishkan adik dia dengan hadiah, dengan duit, dengan Roblox, dengan apa, dengan gadget. Jadi anak I terasa macam wow, for the first time I get all the attention. Dulu kan Julia je dapat attention saya, sebab Julia kan bijak sikit kan, dapat attention selalu. Kali ni adik dia dapat pula. So that's why bapak dia korek-korek cerita, mak kau ada pukul kau tak? Mak kau ada gini? Yes, mami rotan mi. Tapi anak I tak cerita rotan kerana apa? Because I tak simply rotan anak tanpa ada warning. First warning, second warning, third warning, pap baru I rotan. And niat I disiplin. Sebab tu I rotan daripada perut ke bawah. I tak rotan ke atas. So bila dia cakap, oh bukan Dino je kena rotan, Mbak pun kena rotan. It means my helper kena rotan. My helper kerja dengan I daripada July baby. Sekarang July dah nak masuk 12 tahun lebih. 12 years plus. Sebab July December baby ya. Takkanlah orang tu nak kerja dengan I lama kalau I zalim dan dera pembantu. Jadi bila JKM datang rumah, dia kata yang I dera, lepas tu mbak cakap, enggak lah ma'am, enggak pernah dera lah ma'am. Saya nakutin anak ini. Kalau enggak mandi nanti mbak yang kena rotan. Jadi berkali-kali sebab kalau ma'am balik kerja tengok anaknya enggak mandi nanti dia marah-marah. Jadi saya cakap jangan, ayo dong mandi biar mbak tak kena rotan. Jadi dia cerita dengan bapak dia, bapak dia terus mengadu. Bapak pun adult.
takkan tak boleh fikir. Whatever budak umur 9 tahun lebih bercakap, you kena take 100%. You kena tapis. You kena tanya I ke betul ke you ada pukul anak? Betul ke you ada pukul membantu? Takkan you tak boleh cakap? Why? Takkan kau tak boleh fikir? Maknanya, sangat jelas kita nampak di sini. Dia ada melafade. Apa kata dekat mahkamah orang gunakan melafade. Melafade tu berniat jahat untuk membusukkan reputasi I. Sampai sanggup anak umur 9 tahun lebih punya statement kau bawa ke balai polis, kau bawa ke JKM sebab kau nak viralkan benda ni. Lepas tu kau boleh suruh pula ajar anak skrip lah tu. Kau nanti depan JKM kau pura-pura nangis Oh. Silap saya adalah I kasih anak I handphone. Itu hari I dah terampas handphone dah. Jadi bapa nak berhubung dengan anak pakai handphone I aja. Sebab kejadian bapa hasut anak supaya anak memberontak. Jadi anak jadi rebel, mengamuk, pecah-pecahkan barang. Jadi I kata ini pasal apa ni? Sebab anak kat rumah I tak boleh main gadget tau. Dia ada masa-masa main gadget. Of course anak takkan suka I sebab I ada aturan. Jadi kalau nak main gadget hujung minggu. Weekdays tak boleh. I rampas semua. Jadi satu waktu tu I kasih. Supaya anak I boleh berhubung WhatsApp dengan I. Anak I Dino ni. Tak pasal-pasal dia pergi mesej bapak dia. Sebab handphone dia di rumah. Jadi bapak dia suruh hafal handphone bapak dia. Dia pun hafal. Balik rumah dia terus masukkan handphone tu. Terus dia bagi mesej. Daripada situ dia buat senyap-senyap dengan bapak dia WhatsApp. Jadi setiap kali I balik rumah, I nampak dia dekat dalam bilik. Dia kunci bilik. Dia kenapa? Rupa-rupanya. Mak kau buat apa? Ini apa? Mak kau ada rotan tak? Mak kau tahu tak? Rupa-rupanya dia dah kong kali dengan anak dia tu yang pergi buat report polis, cerita update pasal rumah apa semua dan sebagainya. Nak suruh bukti gambar. I terus rampas telefon tu. I cakap dengan anak I kata, I sedih lahirkan anak yang begini. Waktu tu I Drama lah. Terpaksa. Anak I umur 10 tahun. You takkan nak pukul belasah. Benda dah jadi. I kata, why you do this to me? What is your intention? I told you, you want to go to your dad, you go to your dad. That day, remember? Waktu tu I suruh Julia dengan Dido pilih. You nak ikut father you, ikut father you. So how? You ikut father you. So if you hilang kat Amerika, jangan nangis. I kata, Julia you nak ikut mana? Ikut mami. Okay, Julia ikut mami. Oh no, I do not want to be apart with my brother. I don't want to be apart with my sister, mami. So how? You think. You got brain to think. If you are with me, can you talk to your father? Can. Can you see your father? Can. Can you go vacation? Can. Can you see your grandparent? Can. But if you were with them, can I call you? No. Can I see you? No. So, answer lah, I bilang. Jawablah, you nak ikut siapa? I ajar anak I berfikir. Kerana budak kena kita ajar berfikir supaya mereka ni, apa kata orang tu boleh cakap tidak depan bapak dia. Bukan kerana takut. No daddy, I don't think so. Tapi macam Julia kan, dia dah boleh cakap tidak pun bapak dia tak boleh terima kan. Sebab memang macam tu. Bapak dia punya kuasa, you have to listen to me, you're just kids. I kata no, kids also have perasaan, you got to listen to them. Maybe they think something is good for him. Kita tak tahu sebab kita bukan diri dia. But we must give a space for the kids to talk. For the kids to rasa. Okay, Betty. So, apa yang you harapkan dengan keadaan ini untuk kebaikan you dan juga anak-anak you? I tak melihat benda ni pada diri anak-anak I saja. I melihat benda ni juga pada diri anak-anak yang di luar. Yang mengalami ataupun akan mengalami keadaan seperti kami. I kesian. Di mana mak bapak ni patutnya korban untuk keharmonian anak. Pembesaran anak. The ambience, the environment, the positive support. Anak-anak tu, mereka tak ada daya tau. Mereka punya otak baru nak berkembang tau. Dalam keadaan otak tu nak berkembang tu, kita patutnya yang kuat, yang patut melindungi anak-anak daripada negativiti. Dan tugas ibu bapa tu memberikan suatu ruang yang selamat untuk anak tu hidup dan membesar. Sebab anak-anak ini yang bakal menggalas administration negara kita akan datang, generasi akan datang. Patutnya kita membesarkan anak-anak itu dengan kasih dan sayang. Dengan cara pemikiran yang bijak, cara pemikiran yang waras, hati yang besar, hati yang baik.
Macam mana anak-anak tu nak ada ketenangan di hati apabila melihat kerumitan mak bapak di depan mata. Yang mak bapak pula bergaduh asyik memburukkan. I tak nak memburuk-burukkan ahli keluarga. I selalu suruh anak I berfikir dan suruh anak I nasihatkan. I sendiri berapa banyak police report I buat. I sendiri warning dia, stop sharing the negative to the kids. They are not ready to accept this. Please stop. But they don't respect that. Now when the anak started to talk, how to stop that? And I believe banyak lagi anak yang di luar, kanak-kanak yang di luar yang mengharapkan benda ni untuk berhenti juga yang terjadi kepada ahli keluarga mereka. Kerana mereka deserve to be happy, deserve to untuk melayani kehidupan zaman kanak-kanak dengan tanpa perlu nak menghadap masalah adults. Kita sebagai adult yang kena menjaga ni semua. Sebab tu kita perlu bagi ruang kepada anak. Kalau anak macam I, memang I bawa kepada kaunseling sekolah, bawa kepada mana psikiatris, psikologis, untuk ajar anak macam mana nak menghadapi. Sebab tu I tak nak, bila anak berada dalam situasi yang negatif begini, kecenderungan anak untuk membuli dan untuk dibuli di sekolah ataupun di kawasan di mana tu sangat tinggi. Kerana mereka akan hilang rasa keyakinan diri. Panjang lebar. Sayang, babe. Sedangkan anak orang bela pun aku mati-mati melompat bersilat. Ini kan anak aku sendiri. Takkan aku nak dera anak aku? Itu masalahnya. Sebab I kata, you sanggup membantu. You ada masalah tapi you involve lagi dengan masalah-masalah orang lain. Bukan masalah kecil, masalah-masalah kes yang besar. You sanggup korbankan masa you. You sanggup pergi mahkamah bersama-sama dengan kes-kes yang lain ni. Nak naikkan isu supaya orang stop penderaan kanak-kanak, stop membuli kanak-kanak, stop penderaan orang tua. Takkan aku buat. Dan tiba-tiba you menjalani masa you menjalani tu kes-kes yang you bersama mereka tu kan, yang you membantu mereka sama menyokong usaha untuk membantu kes-kes tu, dan tiba sekarang ni pula kes you. Ush. I tak tahu, Betty. Aku pun tak tahu. Sebenarnya aku dah lama menangis sendiri, Kifi. I've been crying at night alone, you know. Because in front of your kid, you got to be strong. Got to show that you are strong. It's okay, baby. I pay. Don't worry, baby. I look for it. You know, bila aku tengok sebab yang menghadapi anak ni aku tau, yang pergi sekolah ni aku, yang pergi menghadap cikgu aku, yang tengok anak tak struggle bahasa Melayu aku, struggle sekolah aku. Tapi bila kita dihempit dengan financial burden, kita cakap stop. That money I can use for the school. Stop. You don't want to give me money, it's okay. Okay, tak cukup duit, tak apa, aku bilang. But don't give financial burden to me because I need to have a wisdom mind untuk aku berfikir yang terbaik demi anak-anak dan untuk anak-anak dia juga. Tapi aku rasa dia kejam. Aku rasa dia hanya fikir diri dia sendiri. Sebab tu aku berdoa dengan Tuhan. Aku bilang, Ya Allah, Kau berikanlah dia jodoh. Ya Allah, biar dia rasa. Ya Allah, dia kahwin, ada keluarga, ada anak sendiri. Ya Allah, biar dia rasa macam nak besarkan anak sakit ni. Baru dia appreciate yang ini. Selagi dia tak rasa, dia tak akan appreciate. Letih, Kifi. Sampai dah kering air mata aku nak menangis. You know. Because aku rasa anak aku dah faham hari ni. Tapi aku sedih. Aku takut anak I ni tak ada figura bapa kan. Macam anak lelaki I tak ada figura bapa. Dikelilingi perempuan keliling. Itu yang aku kadang-kadang fikir. Aku tak nak jadi korban perkahwinan. I do not want to marry just because of to find a dad for this kid. No. I want to marry. If I were to have given a chance. Kalau nak kahwin pun biarlah yang baik untuk anak I. And baik untuk I. Because kalau I baik, kalau it good for me, automatic I boleh jadi ibu yang baik. You know, I can be at my best.
to be the best mother for my kids. Tapi kalau I disakiti, I ditekan, you know, I takut I cannot be the best mother for them, you know. The best mother, the best father for them. Not easy. So kalau you guys nampak lah anak-anak I nampak happy, nampak aktiviti, itu sebab I nak buat mereka lupa. I nak buat mereka lupa, I make something busy for them. Kadang-kadang I bawa anak I pergi ke charity dekat tengah-tengah bandar gelandangan. I suruh anak I tengok betapa banyak orang susah kat luar. So kalau kau susah, kau jangan komplain. So maksud I dekat sini ni, kalau nampak anak I main kuda ke, apa ke, nampak happy tu, memang I sengaja buat, I bayar, I apa, supaya dia tak fokus kepada kesedihan dia. Dia fokus kepada dunia yang lebih menyeronokkan. Kerana dia sendiri yang harus bangkit. Dia perlu positive environment support. Thank you, my dear. I wish I can hug you. Thank you. Alright, Betty. Okay. I rasa kita tinggalkan cerita masalah mahkamah rumah tangga you di sini, di titik ini. Tapi I tahu perjalanan tu, I doakan semoga perjalanan itu diringankan. InsyaAllah, diringankan. Dipermudahkanlah semuanya. Dipermudahkan, insyaAllah. Cuma I nak tahu, I juga tahu bahawa you juga mengalami masalah bisnes. Right. Mungkin orang nampak bangunan Banafis sekarang yang gah di Ampang, jalan nak ke Ampang tu, gah mega. Tapi I tahu you juga mengalami kerugian dalam bisnes. And struggle, how you struggle untuk survive dalam perniagaan. Sebab orang nampak semua yang indah, yang you pergi Banafis, you entertain orang semua macam tu. I can see that. You sing, orang minta you menyanyi. Dari dalam dunia bisnes pula. Cabaran you dalam dunia bisnes yang sebenarnya, yang realitinya, Betty. Bukan yang indah yang dipotretkan dalam social media tu. Knowing me, Kifi, I buka company I daripada tahun 2003. 2003 tu I masih kat universiti, Kifi. Tapi I dah buka company. I know that I need to berniaga. I cari duit daripada perniagaan. I buat event. I buat trading. I buat production house. Dah 20 tahun lebih production house I tak pernah senyap dah. I tak pernah pun war-war bising-bising. But I cari duit untuk I support diri I. Because my father didik I untuk be independent. Tanpa perlu bergantung kepada manusia. Supaya I boleh buat pilihan. Tanpa perlu I menjadi dalang. You get me not? And I minta itu dengan Allah. I kata, Ya Allah, apa pun aku tahu, kau tidak kejam. Kau sangat baik, Tuhan. But I never give up. I try buat ini. I kena tipu. Orang tipu duit I. Orang makan I. Lepas tu dia fitnah pula. Macam-macam dia kata dia part of the business. Tak apalah. Yang ini pula. I dah buat bagus-bagus. Ikut masa tak dibayar pula barangan I. Dah dekat beratus-ratus ribu. Ini pula ratus-ratus ribu. Berjuta jugalah akhirnya duit I. Yang I hutang. Sebab anyway I kata tak apa. Tapi I kata aku kena bangkit. Aku kena look for another business. Kerana Allah kata, jangan kita give up. Kerana Allah akan berikan satu ganjaran yang sangat besar. Kita hanya perlu bersabar, sahabat. Tapi jangan berhenti usaha. InsyaAllah, insyaAllah. Fa'iza azamtu fatawakal ala Allah. I azam. Tapi kali ni I lebih berhati-hati. Oh, mungkin yang lama ni aku tak buat ni. Oh, aku kan kena buat macam ni. Okey, sekarang perjalanan bisnes kita macam ni. Okey, jangan mudah percaya orang lagi. Orang-orang begini, okey. Pakai surat, pakai ini tak boleh percaya, penipu dan sebagainya. Kita kena ada hati-hati kita. Sebab apa? Ya Allah, kau jadikanlah aku kaya seperti dulu supaya aku boleh berbakti lagi, boleh membuat banyak lagi kebajikan, Ya Allah. Aku minta begitu dengan Tuhan. Supaya apa? Aku nak terus berbakti. Aku nak besarkan empire jariah. Supaya aku ada tabungan nanti di akhirat, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Bagilah aku peluang. Tu dari extra aku minta dengan Tuhan. Ya Allah, kau tahu apa yang ada di hatiku ini, Ya Allah. Kau yang maha mengetahui. Kau permudahkanlah jalannya, Ya Allah. Dan kau jauhkanlah aku dari manusia-manusia yang mudarat ini. Bukan tu saja, you. Mungkin kita terlampau memberi. Bila kita terlampau memberi, banyak sangat manusia ambil kesempatan ke atas kita. Tak ada siapa boleh melawan kuasa Allah. Kuasa duit akan kalah dengan kuasa Allah. InsyaAllah Allah, the truth will prevail. I minta dengan Tuhan, Ya Allah, kau buktikan, kau nampakkanlah kebatilannya, Ya Allah.
Kau menangkanlah ya Allah. Kau datangkanlah rezeki yang jauh lebih baik, lebih banyak daripada apa yang hilang. I rasa kita dah cakap panjang bercerita. Apa mesej terakhir yang you boleh sampaikan kepada mereka, untuk mereka terutama wanita yang berada dalam fasa yang sama macam you? Mesej yang I sangat-sangat ingin kongsikan kepada anda semua, di mana tiada masalah yang tiada jalan keluarnya. First of all, kuatkan dirimu. Kuatkan dirimu dengan hubungan baik dengan Allah. Akidah anak-anakmu. Berikan agama pada anak-anak. InsyaAllah anak-anak tu akan kuat dengan sendirinya. Buka kalungan Al-Quran. Suruh mereka daripada kecil untuk biasakan solat 5 waktu. Kerana solat itu dibentuk daripada muda, daripada kecil. Supaya ia menjadi habit perangai. Menjadi darah daging anak. Jahat macam mana pun, kalau kita solat, kita akan balik ke pangkal jalan. First of all, kita kena kuatkan diri kita. Seperti ayat kata, agama, hubungan kita dengan Tuhan. Seterusnya, kita kena cantikkan diri kita, tingkatkan keyakinan diri kita dengan berdoa. Minta. InsyaAllah bila kita doa saja, Allah akan jurus kita kepada manusia. Manusia akan menguatkan kita. Yang akan memberikan kita keyakinan, kelapangan dada. Dan sentiasa minta dengan Tuhan rezeki yang dilapangkan. Dan jangan berharap dengan manusia. Hanya berharap dengan Allah. Kerana hati kita semua adalah milik Allah. Allah boleh membolak balikkan hati kita. Minta je dengan Allah, ya. Amin Rabbil Alamin. Thank you so much Betty kerana sudi bersama dengan saya, the ex-editor. Thank you. Saya berharap semuanya dipermudahkan InsyaAllah, Betty Banafi dan juga sentiasa berada di bawah lindungannya. Amin Rabbil Alamin. Semestinya ini bukanlah untuk sensasi, tetapi inilah realiti kehidupan. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.